keduanya, kita juga dari segi pihak kerajaan, maaf Tan Sri saya segan nak sebut, tapi kerajaan telah mencabuli hak asasi manusia. Ya Muhammad, kerajaan cabul hak asasi manusia. Tak payah ni ahli parlimen semua nampak kami. Kamu nak nampak kami. Kami macam kamu juga, ya. Cuma kami ni cantik macam speaker, kami pakai tie, kamu tak pakai, ya. Jadi kami macam kamu. Tiba-tiba hak asasi kami sebagai ahli parlimen dinafikan. Hak kami untuk dapat peruntukan dinafikan. Kerajaan mencabuli hak manusia, asasi manusia. Wahai rakyat yang dikasihi sekalian, wah muda, tukar kerajaan ini, kerajaan 6 negara. Arau dah gunding ke Arau? Untuk dah gunding. Kita Arau akan bagi perhatian silat dan beri keadilan kepada semua. Arau, kalau kita meminta, Arau, kita soal berkaitan dengan bajet tu Arau. Arau, soal berkaitan dengan bajet tu Ulu Selangor. Ulu kacau lah. Ulu Selangor duduk. Tak, duduk je lah. Ulu Selangor duduk. Tengah kacau. Duduk. Ulu Selangor duduk. Ulu Selangor duduk. Arau. Ulangan duduk. Saya nak tanya Arau. Dah bincang ke? Duduk. Dah pergi bincang. Penyamun. Saya berdiri. Kamu duduk. Saya berdiri. Kamu duduk. Saya berdiri. Saya berdiri. Nampak ni. Speaker. Orang yang tidak ikut peraturan. Point of order. Saya hari ini saya tak beransur. Panggil penyamun. Penyangga. Penyamun. Penyangga. Point of order, Datuk Yang di-Petua. Point of order. Pengapa? Point of order, Datuk Yang di-Petua. Point of order. Tak, bahasa Arau ni memang Point of order. Orang Selangor tak boleh terima orang macam ni. Kalau tak ikut time order, tak boleh jadi ahli Cakap orang parlimen. penyamun. Siapa yang penyamun? Awak berkawan dengan penyamun. Jana wibawa awak Point tunggu. of order. Akap orang penyamun. Cakap elok-eloklah sikit. Tak ada bahasa, tak ada Tan adab. Sri yang dibetul, dia yang mulakan dulu. Tapi teruk. Ulu Langat 1. Duduk. Duduk Arau sekejap. Point order. Puan order ya.